Plastik ada di mana-mana. Sejak pertengahan abad ke-20, manusia telah menghasilkan lebih daripada 9 bilion tan plastik. Bahan yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan tetapi sebaliknya telah menjadi perangkap maut bagi alam semula jadi dan bagi manusia, sudah tentu kebanyakan plastik tidak pernah dikita semula. Profesor Antonio Ragusa, pakar sakit puan dan penyelidik obstetrik Itali yang pertama kali mengenal pasti mikroplastik dalam plasenta manusia, menjelaskan bagaimana ia meneruskan perjalanannya melalui biosfera berjuta-juta tan plastik yang kita hasilkan. Kurang daripada 10% dikita semula. Lebih daripada 90% dibuang ke alam sekitar. Dan apabila plastik dibuang ke alam sekitar, ia perlahan-lahan terurai menjadi zarah yang lebih kecil dan akhirnya menjadi sangat kecil, mikroplastik. Atau nanoplastik yang sangat kecil. Zarah-zarah ini mengalir ke sungai, sampai ke laut, tersebar ke seluruh lautan. Dan memasuki ikan yang kemudiannya kita makan, jadi ia berakhir kembali di dalam diri kita. Masalah mikroplastik telah lama diperhatikan dalam ekosistem di seluruh dunia. Profesor Sedat Gundodu dari Universiti Çukurova di Turki, pengasas kumpulan penyelidikan mikroplastik dan pakar dalam biologi marin dan pencemaran mikroplastik Mediteranean, bercakap tentang kebimbangan yang semakin meningkat ini. Saya kebanyakannya mengusahakan biologi ikan. Saya mengusahakan biologi ikan. Dalam biologi ikan sejak 2016. Semasa pengajian PhD saya menyedari bahawa semua lokasi persampelan yang kami usahakan untuk biodiversiti tercemar sepenuhnya dengan plastik. Bukan sahaja mikroplastik, kerana pertama kali kami menyedari bahawa masalah utamanya ialah plastik itu sendiri. Hari ini kita sudah biasa mendengar perkataan mikroplastik. Tetapi ada suatu masa apabila istilah ini tidak wujud. Profesor Richard Thompson ialah ahli biologi marin di Universiti Plymouth, pengarah Institut Marin, pegawai Order of the British Empire dan Fellow Royal Society. Dalam karyanya, beliau merupakan orang pertama yang menggambarkan zarah plastik mikroskopik dalam persekitaran marin, meletakkan asas untuk bidang penyelidikan yang sama sekali baharu. Apabila saya mula mengajar, saya memberikan cabaran kepada beberapa pelajar saya. Mereka keluar ke garis pantai, mereka mengumpul sampel pasir, dan kami mula melihatnya di bawah mikroskop. Dan dari sampel pertama, kami dapat melihat kepingan yang tidak kelihatan seperti butiran pasir. Kepingan berwarna terang, merah dan biru. Dan ia kemudiannya hampir seperti perjalanan forensik untuk mengesahkan identiti mereka. Dan kami mengesahkan bahawa ia sememangnya plastik. Kami menunjukkan bahawa ia terdapat di seluruh UK dalam pelbagai habitat yang berbeza. Dalam sedimen dan dalam turus air. Dan menariknya, dalam kertas pertama pada tahun 2004, kertas pertama saya mengenai topik tersebut, kami menggunakan istilah mikroplastik. Dan istilah itu tidak pernah digunakan dalam konteks ini untuk kepingan yang benar-benar mikroskopik sebelum ini. Telah ada, dan kami merujuknya dalam kertas kerja kami, beberapa kajian tentang kepingan kecil plastik sebelum ini. Tetapi kami telah melakukan kajian yang lebih kecil daripada yang lain. Kami menunjukkan bioavailability ini. Kami menunjukkan trend temporal yang meningkat dari semasa ke semasa. Lautan merupakan takungan utama pengumpulan plastik. Ia sudah mengandungi lebih daripada 200 juta tan sisa plastik dan jumlah ini terus meningkat setiap hari. Adalah penting untuk difahami bahawa plastik tidak hilang. Di bawah pengaruh cahaya matahari, ombak, kemasinan dan geseran mekanikal, ia terurai menjadi mikroplastik dan nanoplastik. Mikroplastik ialah zarah plastik yang lebih kecil daripada saiz 5 mm, manakala nanoplastik lebih kecil daripada 1 mikrometer. Kira-kira 1000 kali lebih nipis daripada sehelai rambut manusia. Terdapat kira-kira 350 trilion zarah mikroplastik dalam lapisan permukaan lautan sahaja. Namun bilangan sebenar adalah jauh lebih besar. Saintis menganggarkan bahawa kira-kira 90% zarah nanoplastik terlalu kecil untuk dikesan oleh instrumen analisis semasa. Apabila air menyejat dari permukaan lautan dan badan-badan lain daripada air, zarah mikroplastik naik ke atmosfera bersama-sama dengan wap air.
Dari Dushan Materik, seorang penganalisis alam sekitar di Pusat Penyelidikan Alam Sekitar Helmholtz, Jerman, mengetuai kumpulan penyelidikan yang dikhaskan untuk kajian nanoplastik. Dari Materik menyiasat nanoplastik atmosfera di Balai Cerap Sonnenblick di Austria, stesen penyelidikan altitud tinggi tertua di Eropah, dan bagi nanoplastik yang tercesa daripada gentian besar akibat lulu hawa UV, hanya disebabkan oleh daya mekanikal. Nanoplastik pencincang itu jauh lebih kuat untuk kekal di udara untuk tempoh yang sangat lama. Dan itu bermakna diambil dan dibawa walaupun di sini pada ketinggian 3,106 meter dari paras laut. Jadi, apa yang kami temui ialah kami mempunyai nanoplastik di semua stesen dan kami mempunyai nanoplastik walaupun di persekitaran lautan terdalam dan titik terdalam kami berada di bawah 5,000 meter. Mikro dan nanopartikel di atmosfera boleh bergerak beribu-ribu kilometer, merentasi dari satu benua ke benua yang lain. Ini dinyatakan oleh dari L. Ludwig dari Austria, yang mengetuai Balai Cerap Sonnenblick dan Pusat Eropah untuk Perbandingan Ambien Awan. Di mana pengangkutan zarah-zarah ini dan kesan proses ini direkodkan. Kita tahu daripada kes yang berbeza bahawa kita mempunyai pengangkutan zarah yang sangat panjang dari, contohnya, Jepun ke sini, atau Kanada, sebagai contoh. Terdapat dua contoh yang boleh saya beritahu anda. Satu daripadanya ialah kemalangan di Fukushima. Ia mengambil masa kira-kira 11 hari sehingga zarah aerosol dengan radiasi yang lebih tinggi menerima balai cerap SOMLIC. Satu lagi contoh ialah pada tahun 2025, pada 9 Jun terdapat sejenis jisim udara pengangkutan dari Kanada menerima stesen di sini. Kita dapat melihatnya di langit. Sudah tentu, kita dapat melihatnya dalam data kita bahawa kita mempunyai kepekatan aerosol yang lebih tinggi. Tetapi saat yang sangat mengagumkan adalah, dan itulah sebabnya penting juga untuk mempunyai barang di sini. Kita benar-benar dapat menghidu bau terbakar di udara. Dan ini berlangsung sepanjang hari. Jadi di sana anda dapat melihat betapa kuatnya kesan. Di suatu tempat di dunia terutamanya di hemisfera utara dan ia masih diangkut ratusan kilometer di sekitar hemisfera utara dan kita dapat mengukurnya di sini dan menunjukkan apa itu. Mikro dan nanoplastik atmosfera kemudian kembali ke bumi dengan hujan. Jatuh bersama hujan atau salji dan menetap di hutan, di tanah ladang, dan melintasi padang rumput, di mana ia meresap ke dalam tanah dan menembusi tumbuhan. Ini berlaku di seluruh planet ini, di hemisfera utara dan selatan. Liliana Caceres Sanchez, MS dalam Sains, Teknologi dan Kesihatan, seorang ahli biologi yang pakar dalam ekotoksikologi dan perlindungan alam sekitar. Dan seorang penyelidik di Pusat Penyelidikan Sains Tepat dan Kejuruteraan di Universiti Katolik Bolivia San Pablo. Menyatakan bahawa mikroplastik terdapat dalam persekitaran semula jadi, dalam organisma hidup dan dalam produk makanan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kami telah menjalankan analisis tanah, udara, dan permukaan serta air bawah tanah di Cochabamba. Kami juga telah memeriksa tasik dan lagun. Dan dalam semua sampel ini, kami telah menemui mikroplastik. Hakikat bahawa kami menemui mikroplastik walaupun di kawasan yang tiada kehadiran manusia menunjukkan bahawa zarah mikroplastik bergerak secara aktif melalui persekitaran. Di samping itu, kami mengenal pasti kehadirannya dalam makanan dan dalam organisma hidup. Kami mengesan mikroplastik dalam susu dan produk pastel lain seperti yogurt. Ia juga ditemui pada haiwan liar, contohnya pada katak air Titakeja dan pada ikan dari tasik berhampiran Cochabamba yang dipanggil Angostura. Penemuan ini mengesahkan bahawa mikroplastik telah menjadi sebahagian daripada rantaian makanan dan rantaian ekologi kita. Disebabkan oleh pencemaran mikroplastik, 1 daripada 10 bijirin daripada 3 tanaman makanan utama dunia, iaitu beras, gandum dan jagung, mungkin mati sebelum dituai. Di samping itu, penyelidik dari Universiti Catania telah menemui kepekatan tinggi zarah mikroplastik dalam epal, pir, lobak merah, kentang, salad dan brokoli. Secara keseluruhan, epal dan lobak merah mengandungi tahap pencemaran tertinggi. Dan buah-buahan didapati mempunyai lebih banyak zarah plastik daripada sayur-sayuran. Di ladang tenusu di beberapa negara,
Zarah mikroplastik telah ditemui dalam sampel jerami dan jenis makanan lembu yang lain. Kehadiran mikroplastik juga telah disahkan dalam susu dan daging lembu dan biri-biri, serta dalam tisu paru-paru babi dan dalam perut dan usus itik domestik. Ini bermakna plastik kini tidak dapat dipisahkan daripada penternakan. Saintis dari Universiti Newcastle di Australia menganggarkan bahawa purata orang hari ini menggunakan sekitar 250 gram plastik setahun melalui makanan, bersamaan dengan berat 50 beg plastik. Selain itu, manusia menyedut mikro dan nanoplastik. Menurut kajian, orang dewasa boleh menyedut sehingga 106,000 zarah mikroplastik semasa berjalan kaki selama 2 jam di bandar besar. Dan di kawasan berhampiran kawasan air, jumlah itu meningkat dengan ketara. Kita menemui mikro dan nanoplastik setiap hari apabila kita menggosok gigi, mandi, makan, menjalankan tugas, berjalan-jalan, memakai pakaian, menggunakan peralatan rumah, atau mengambil ubat. Dan apabila kita bekerja di komputer, menaiki pengangkutan awam, minum kopi semasa dalam perjalanan, membeli belah di pasar raya, atau bersantai di luar, mikro dan nanoplastik ada di mana-mana. Dan kita hampir tidak menyedari betapa dalamnya zarah-zarah ini telah tertanam dalam kehidupan seharian kita hari ini. Terdapat 3 cara plastik masuk ke dalam badan, melalui penyedutan, melalui kulit, dan melalui makanan. Dan apa yang berlaku seterusnya? Ia memasuki aliran darah. Sehingga baru-baru ini, kira-kira 15 tahun yang lalu, orang ramai menganggap plastik tidak aktif. Dan sebenarnya, jika anda melihat pelit plastik ini, bukan mikroplastik tetapi makroplastik yang lebih besar. Walaupun anda memasukkannya ke dalam air, ia hanya duduk di sana dengan senyap. Nampaknya ia tidak banyak mengganggu alam sekitar. Tetapi sebaik sahaja ia terurai menjadi mikro dan nanoplastik, ia masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 laluan tersebut, memasuki aliran darah. Dan dari situ sampai ke semua tisu parenkim, iaitu organ, buah pinggang, hati, jantung, arteri, vena, plasenta. Susu ibu. Mikro dan nanoplastik telah menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada tubuh manusia. Ia terkumpul di dalam tisu usus, otot jantung, dan di organ endokrin dan pembiakan, mengganggu fungsinya. Tiada satu tempat pun di dalam tubuh manusia yang tidak boleh ditembusinya. Kajian menunjukkan bahawa kepekatan nanoplastik tertinggi telah ditemui tepat di dalam tisu otak manusia. Profesor Lucas Kenner, seorang ahli patologi, penyelidik kanser, pengarah makmal Christian Doppler untuk metabolomik, gunaan dan pengarah saintifik projek Micro One yang mengkaji mikroplastik dan kesannya terhadap kesihatan, menjelaskan bagaimana zarah mikro dan nanoplastik boleh mengelak daripada mekanisme pertahanan badan dan sampai ke otak dalam masa beberapa jam sahaja. Dan kami mendapati bahawa zarah yang berada di dalam aliran darah dan menutupi diri mereka dengan kolesterol. Molekul mereka dengan mudah boleh memasuki penghalang darah otak yang merupakan penghalang badan yang sangat ketat dan melindungi otak daripada bahan toksik luar atau bahan terapeutik. Jadi anda tahu ia suka contohnya untuk merawat tumor otak kerana penghalang darah otak sangat ketat juga untuk ubat-ubatan, tetapi zarah boleh masuk dengan cepat kerana ia menutupi diri mereka dengan molekul akan membantu mereka masuk. Saintis di Universiti New Mexico telah mendapati bahawa dalam setiap gram tisu otak pada individu pertengahan umur, terdapat kira-kira 4,900 mikrogram plastik. Ini bermakna hari ini, sekitar 0.5% daripada otak manusia terdiri daripada plastik. Pengiraan mudah menunjukkan bahawa otak manusia mengandungi secara purata sekitar 7 gram plastik. Kira-kira berat satu sudu teh plastik dan satu sudu teh sedemikian sudah ada di dalam kepala manusia. Telah diketahui umum bahawa mikroplastik dan nanoplastik berbahaya kerana bahan tambahan kimia toksik yang terkandung di dalamnya, seperti falat dan bisfenol. Merawat penyakit yang berkaitan dengan hanya 3 bahan kimia daripada bahan tambahan paling toksik yang terdapat dalam plastik menelan belanja manusia sebanyak $1.5 trilion setahun. Tetapi ini hanyalah puncak gunung ais. Kerana secara keseluruhan lebih daripada 16,000 sebatian kimia digunakan dalam pengeluaran pelbagai jenis plastik.
Setiap satunya membawa potensi risiko sendiri kepada kesihatan manusia. Namun terdapat